Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hantaran terkini yang dimuat naik oleh penyanyi Amira Othman di media sosial mengenai cahaya matanya telah menyorot perhatian warganet. Menerusi hantaran di Instagram Story, Amira atau nama lengkapnya Nadia Amira Othman, 33, memuat naik foto bersama suami Fatah Amin dan cahaya mata mereka Muhammad Jarir Umar. Penerbangan Jarir yang pertama, Jarir teman Dadi dan Mami pergi Singapura. Sementara itu di platform Thread, peminat meluahkan rasa teruja apabila kali pertama dapat melihat foto mereka bertiga bersama. Masya Allah, akhirnya dapat tengok gambar bertiga. Semoga Allah permudahkan urusan keluarga kecil ini dan kita semua. Menjengah korongan komen, rata-rata warganet senang lihat kecombilan Jaril dan mendoakan agar pasangan selebriti ini sentiasa bahagia serta dilindungi Allah. Terdahulu, Fatah dan Amira selamat menimang cahaya mata sulung mereka pada 23 Jun lalu. Untuk rekod, Fatah dan Amira disatukan sebagai satu suami isteri pada 14 September lalu dalam sebuah majlis yang berlangsung di Sepang. Saya boleh tidur. Saya dah rehat dah siang tadi kan, CL jaga baby kan. Lepas tu saya... Ya, saya dah suruh Mira rehat guys. Saya pun tak nak bagi Jangan Mira. salahkan suami saya, okey? Ya guys, Saya yang jangan nak. salahkan saya. Kesian suami Saya- saya. Saya memang suruh Mira rehat guys. Suami saya tak pernah susahkan saya. Saya memang suruh Mira rehat. Belum selim korang. Dan